Ini bukan mimpi tapi pelan yang dah mula digerakkan. Sarawak bakal jadi hub tenaga ASEAN. Hasrat kita bersama selain dia menjayakan Petronas, kita menjadikan Sarawak itu sebagai hub permulaannya bagi ASEAN. Jadi bagi saya itu pendekatan yang sangat realistik. Pada 20 Mei 2025, satu deklarasi bersejarah dimeterai antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ini bukan sekadar persefahaman tapi satu anjakan besar. Sarawak bukan lagi sekadar pengeluar minyak dan gas, kita sedang bangkit sebagai hub tenaga serantau ASEAN. Tapi kenapa Sarawak dan kenapa sekarang? Petronas dan Petros untuk mengusahakan bersama kegiatan-kegiatan minyak dan gas untuk kepentingan negara. Deklarasi itu jelas, semua undang-undang gas di peringkat persekutuan dan negeri akan dihormati dan diiktiraf. Petros kini sah sebagai gas aggregator Sarawak bermula 1 Mac 2025. Petronas kekal memainkan peranan nasionalnya, tapi di Sarawak mereka akan bekerjasama secara strategik dengan Petros dalam projek gas domestik, tenaga boleh diperbaharui dan industri hidrogen. Sebab Sarawak dah bersedia, infrastruktur kita dah ada. Empangan hidroelektrik seperti di Bakun, di Murum, Batang Air dan Baleh menjana ribuan megawatt tenaga bersih. Di Sejingkat pula Sarawak membangunkan sistem penyimpanan tenaga berskala utility pertama di Malaysia yang berfungsi menstabilkan grid elektrik apabila tenaga solar dan hidro digunakan secara meluas. Projek solar terapung pula sedang dirancang bersama Mazda dan Gentari menggunakan permukaan empangan untuk jana kuasa solar tanpa menjejaskan tanah, dan teknologi ini sangat sesuai untuk persekitaran tropika seperti di Sarawak. Sarawak juga merupakan perintis dalam teknologi hidrogen dengan loji pertama Asia Tenggara telah dibina sejak 2019. Projek Sarawak kini merentasi sempadan. Di Kalimantan Utara, Sarawak Energy kini membina loji hidro 1375 megawatt menerusi projek MyHab dan ia dijangka siap pada tahun 2029. Ini membuktikan bahawa Sarawak bukan sahaja menunggu pelaburan tetapi juga aktif membawa pelaburan keluar negara, dan dunia mula membuka mata mereka sehinggakan Premier Sarawak sendiri dijemput memberi ucap tama di World Economic Forum 2024 di mana beliau bercakap tentang hala tuju hijau dan masa depan Sarawak sebagai hub tenaga boleh diperbaharui dan ekonomi karbon rendah rantau ini. Beliau memperkenalkan Sarawak sebagai peneraju dalam industri hidrogen, sumber boleh diperbaharui dan pasaran karbon, dan ia menarik minat pelabur global yang kini melihat Sarawak sebagai energy superpower of ASEAN. Premier juga telah menetapkan sasaran yang berani 10 gigawatt tenaga hijau menjelang 2030 dan 15 gigawatt menjelang 2035. Ini bukan sekadar angka, ia disokong oleh dasar, pelaburan dan infrastruktur yang sedia ada, dan deklarasi bersama Petronas dan Petros membuka jalan kepada projek bekalan gas sebanyak 1.2 bilion kaki padu sehari bagi kegunaan domestik. Selain memperluaskan potensi tenaga hijau, hidrogen dan penjanaan kuasa, pendekatannya kekal jelas, komersial yang mampan, teknikal yang realistik, dan Sarawak juga bersedia menyumbang kepada dunia. Melalui kerjasama dengan Jepun, Sarawak kini terlibat dalam pembangunan Sustainable Aviation Fuel, bahan api pesawat yang mesra alam. MOU telah ditandatangani bersama Boeing membolehkan Sarawak menjadi antara pembekal utama SAF di Asia dan global. Perancangan pembangunan infrastruktur turut rancak. Lapangan terbang dan pelabuhan baru sedang dirancang, termasuk kerjasama dengan Abu Dhabi Ports untuk melonjakkan kapasiti maritim dan perdagangan serantau. Paling penting, pendidikan tinggi kini ditawarkan secara percuma kepada rakyat Sarawak, melahirkan generasi jurutera, saintis dan pakar tenaga pada masa depan. Sarawak tak tunggu masa depan sebenarnya. Sarawak bina masa depan. Dengan tenaga hidro, hidrogen, solar dan kerjasama strategik seperti Petronas, Sarawak bersedia menjadi nadi tenaga ASEAN. Sekarang ni, kita sedang membina asas yang kukuh untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di pentas dunia. Usaha Abang Jo untuk meletakkan Sarawak dalam peta dunia bukan sehari dua. Kita menjual nama Sarawak di Singapura, di Eropah, di Jepun, di Korea dan di Asia Barat. Kita juga memberitahu dunia penduduk kita boleh berbahasa Inggeris. Generasi muda kita disekolahkan dengan sukatan pelajaran antarabangsa. Yayasan Sarawak International School tumbuh di segenap Sarawak. Ada kerajaan negeri lain dalam Malaysia berbuat demikian. Kita mempunyai universiti bertaraf dunia, Swinburne, Curtin, UTS, ICATS dan banyak lagi. Dari Borneo ke dunia, Sarawak bukan sekadar pengeluar, kita peneraju revolusi tenaga.